Pernahkah anda terfikir bagaimana telefon pintar anda boleh mengenali wajah anda? Atau bagaimana iklan dalam talian seolah-olah tahu apa yang anda cari? Adakah ini kebetulan? Atau ada teknologi canggih yang bekerja di belakang tabir? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah jawapannya. Apakah itu AI? Ia adalah teknologi yang membolehkan mesin meniru kecerdasan manusia. Ia juga dilihat sangat penting dan merupakan antara keperluan masyarakat masa kini untuk terus bersaing dalam era digital. Secara konsepnya, AI dibangunkan dengan melatih serta memasukkan input tertentu seperti data dan ribuan percubaan ke dalam mesin atau komputer. Dengan maklumat yang dimiliki, mesin atau komputer tersebut dapat mempelajari kaedah untuk menyelesaikan masalah dengan mudah dan pantas. Antara contoh AI yang digunakan dalam kehidupan harian adalah aplikasi berbelanja secara talian, aplikasi transportasi secara talian, media sosial dan juga mesin pencarian. Manakala pengaruh besar AI ketika ini dan akan datang adalah dalam bidang perubatan, membawa pelbagai kelebihan dan potensi besar untuk meningkatkan prestasi dan kualiti penjagaan kesihatan. Penerapan AI dalam perubatan bukan saja membuka pintu kepada diagnosis lebih tepat, tetapi membentuk semula cara pengurusan penyakit, peramalan penyakit dan penghasilan ubat. Keupayaan AI untuk menganalisis data secara cepat dan efisien adalah suatu tugas memerlukan usaha manusia yang besar, menjadikannya alat berharga untuk pelbagai sektor. Kemajuan teknologi AI dalam perubatan ini dijaga mencipta peluang ekonomi di Malaysia dengan meningkatkan produktiviti dan merendahkan kos dalam bidang perubatan, membuka peluang untuk lebih banyak masyarakat mendapat manfaat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.